Ramai tahu minyak zaitun ini sangat bagus, tetapi tak ramai pun yang tahu cara pemakanan yang betul. Jom ikut saya tunjukkan 3 cara pemakanan yang betul untuk anda amalkan setiap hari. Cara pengambilan yang pertama, ambil 1 sudu besar, kemudian isi dan makan terus. Itu adalah cara yang paling efektif untuk antioksidan serap ke dalam perut badan anda. Dan yang paling penting, ambil waktu perut kosong di waktu pagi dan di waktu malam. Okey, cara pengambilan yang kedua, dia boleh dijadikan sebagai dressing salad. Kalau nak campur sekali dengan roti putih pun boleh, ataupun nak campurkan dengan pemakanan yang lain, tak ada masalah. Dia sangat bagus untuk kesihatan. Anda boleh dapat manfaat kesihatannya secara menyeluruh. Cara yang ketiga, dia bukan sahaja boleh makan terus ke dalam perut, tetapi dia bagus juga untuk kulit di luar, untuk melembabkan kulit, untuk merawat kulit kering, dan kalau nak buat sebagai masker pun boleh, tak ada masalah. Barulah kulit lebih sihat dan berseri macam saya. Korang semua dah tahu kan cara pengambilan makanan? Jom sama-sama amalkan Oli D Plus 30 kali ganda. Dapatkan sekarang, klik link di bio.